Jadi selepas 3 hari ni, panggil seluruh masyarakat dia ni untuk nak tengok macam mana Nabi Ibrahim ni dibakar kan. Selepas dia padam api ni kan. Jadi bila masyarakat dia tengok ni, api dah padam ni, tengok Nabi Ibrahim hidup lagi. Maka terkejutlah Namrud ni dan masyarakat dia pun yang sebelum ni sembah Namrud ni, dah mula was-was dengan Namrud ni. Jadi kecewa Namrud ni. Bila dia kecewa ni, dia balik ke istana dia ni, semua ni, masyarakat dia pun dah was-was dengan pengakuan Namrud ni sebagai Tuhan. Apabila dia balik ke istana tu, Namrud ni stres lah dengan Nabi Ibrahim AS ni. Sebab macam mana dah bakar 3 hari dengan api yang sangat besar ni, mustahil untuk manusia hidup kan. Jadi tengah stres Namrud ni, lalat pula masuk dalam hidung dia. Bila lalat masuk ni, makin dalam ni sampai ke otak dia. Jadi Namrud ni dah jadi gila dah kan. Sebab sangat sakit apabila lalat tu masuk ke dalam otak dia, ke dalam kepala dia ni kan. Biasa kalau serangga masuk ke dalam kita punya rongga ni, dia akan mati. Tapi ni tak mati, sampai masuklah ke dalam ni. Sangat sakit Namrud ni, menjerit-jerit. Namrud ni dia pukul kepala dia sendiri ni. Apabila dia pukul dengan tangan pun tak hilang, tak mati lalat yang ada dalam tu. Dia ambil barang-barang pun dia hentak kepala dia ni. Selama 3 hari Namrud hentak kepala ni. Meninggalan Namrud ni dengan seekor lalat. Apabila Namrud meninggal ni, semua orang tengok Namrud ni. Lepas tu keluarlah lalat daripada lubang hidung Namrud ni. Jadi kecohlah satu masyarakat. Babylon ni kata raja yang mengaku sebagai Tuhan ni mati dengan seekor lalat. Itulah Allah nak hina orang yang mengaku Tuhan ni. Jadi apabila Nabi Ibrahim ni dia keluar daripada api ni, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim ni untuk terus berhijrah. Jadi panjang lagi cerita Nabi Ibrahim ni, kita akan sambung di part 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.